Ini spider effect dia kena macam inilah. Timbul. Dia pun timbul juga. Jadi kalau dia timbul, kita nampak dia macam 3D. Ini nak buat dekat dinding, boleh tak? Boleh dinding boleh. Okey, sini kita tengok tin dia Jadi kita selepas kita guna kan, dekat depan ni dia akan timbul lah. Jadi kita bersihkan lah. Kalau tak ada nanti dia sumbat. Ini ialah selepas kita guna Maksud dia masa kita sebelum guna. Mungkin dekat muncung sini pun dia ada cat kan. Jadi kita ambil buang aja, bersihkan, lepas tu kita guna. Macam ini, terus tembak aja. Jadi kalau dia punya depan ni ada sumbat, okey ini nampak. Dia jadi berbiji dah. Ini tak apa, ini senang je. Pakai kuku kita ke jari kita buang je. Bersihkan. Jadi dia tak sumbat lah. Sebab kalau tak habis kita boleh pakai lain kali kan. Okay. Ini spray dekat-dekat, tambah dekat sangat. Dekat dia jadi macam ni. Dia angkat jarak dia 30 cm. You tangan you tekan satu saat jalan saja. You nyalakan jalan macam ni, semua jalan macam ni. Itu dia. Dia rasa sudah okey jadi. Lain orang buat lain bentuk tau. Nampak tak? Nak cuba? Cuba datang. Sini. Masuk hitam. Hitam. Sini. Cuba. Tembak je. Tembak macam ni saja. Mari. Bawa. Sini. 30 cm Oh, idola. Ni baru betul. Ini kaki spray ni. Ini baru betul. Cantik kan? Ni Zul punya tangan. Nampak subah maba. Nak touch up boleh tak bang? Sama bentuk. Tujuan je lah. Ni idola. Bila ada masa hitam. Nampak ini terlalu tebal dah ni. Ini pun lagi tebal. 3 ton ni macam kurang lawa kan. Nampak ni cantik tak? Ini dia buka sikit. Ini ton pun 2 sahaja. Hitam dengan oranye 3 jenis. Mana satu lawa? Komen sikit.